Banyaklah kereta-kereta lama lah. Model-model tahun 2000, model-model tahun 2010 ke bawah kan. Dia memang banyak problem. Bila kita upgrade brake tu jadi lembut. Bila kita upgrade brake, tak kisahlah pakai 4 port ke 6 port ke, brake tu akan lembut. Dia sebab apa? Ni sebab ni. Benda ni. Brake booster. Sebab tu saya cakap brake booster pun dia ada dia punya ni lah. Ni macam ni double layer. So bila double layer, dia boleh support. Dia boleh support nak minta pressure ke 6 port. Dia boleh bagi angin lah. Dia boleh lagi sedap lah brake tu. Maksudnya brake tu tak ada lah tekan ke dalam baru brake ada. Tekan sikit tap dah ada brake. So kebanyakan kereta-kereta lama memang inilah masalah dia. Dia memang kena tukar. Tapi yang penting kena pakai double layer. Dan yang penting juga tapak dia mesti mongam. Mesti mongam. So kena tukar lah. Untuk brake servo ataupun brake booster. Double layer, ingat double layer. Kereta-kereta lama selalu kena penyakit-penyakit ni. Penyakit-penyakit, brake lembut, brake ke dalam, brake tak makan. So ni kena tukar. Cari double layer. Yang dah pakai 6 port, 4 port dia tahu lah. Nak cari tak tahu kat mana? Ada chat.